Lembaga Tabung Haji TH terus komited menambah baik kemudahan penginapan bagi jemaah haji Malaysia musim 1446 Hijrah bersamaan 2025 Masihi dengan menyediakan bangunan penempatan baharu di Abraj Al-Taisir yang terletak di zon B kawasan Hafai. Setiap bilik di bangunan Abraj Al-Taisir boleh memuat antara 3 hingga 5 jemaah dengan setiap jemaah dibekalkan kad akses individu bagi menjamin keselamatan serta memudahkan urusan keluar masuk ke bilik penginapan. Selain itu, setiap maktab dilengkapi dengan pelbagai kemudahan termasuk klinik kesihatan, kaunter khidmat pelanggan, kaunter bimbingan ibadat, mesin pengeluaran wang ATM, kemudahan dobi serta kedai runcit bagi memenuhi keperluan harian jemaah haji. Beliau berkata, penempatan baharu di Abraj Al-Taisir merupakan antara inisiatif berterusan TH dalam menyediakan perkhidmatan terbaik kepada jemaah haji bagi membantu mereka menunaikan ibadah dengan lebih sempurna serta memperoleh haji yang mabrur. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Selamat datang kembali di channel Faza Update. Hari ini kita akan melihat sendiri kemudahan terbaik yang disediakan khas untuk jemaah Malaysia di kota suci Makkah. Dari bilik hotel yang selesa, makanan yang sesuai dengan cita rasa Asia, hinggalah lokasi yang dekat dengan Masjidil Haram. Semuanya benar-benar membuat ramai kagum. Tidak heranlah ramai jemaah merasa lebih tenang dan fokus beribadah ketika berada di sana. Jom kita tengok bagaimana layanan istimewa ini membantu para tetamu Allah menjalani ibadah dengan lebih selesa dan sempurna. Okey, jom saya bawa korang tengok penginapan haji 2026 yang disediakan oleh Tabung Haji dekat Qasar Al-Janadria. Hotel ini menempatkan Mata 67 yang diuruskan oleh Haji Rafizi Masa'a sebagai pengurus maktab oleh Tabung Haji. Dan kalau kita tengok map yang disediakan, penginapan ini berada dalam zon B bersebelahan dengan Abraj Al-Janadria. Bahagian lobi kat bawah tu menempatkan tempat untuk ambil makanan pada setiap hari. Macam inilah dia punya situasi. Kalau nak tambahan makanan, kat tepi itu pun ada disediakan kafeteria yang menjual banyak makanan Malaysia, terutamanya pada waktu pagi lah, macam nasi lemak apa semua. Harga makanan pun okey, ikut poket sendiri lah ya. Sebelah dia ada tempat untuk pos barang dengan 1 kilo bersamaan dengan 18 Saudi Riyal. Kat bawah tu juga ada khidmat laundry service untuk dobi, iaitu 15 Riyal untuk 1 kilo. Dan hotel 14 tingkat ni juga menyediakan 4 lift untuk kegunaan. Tingkat 1 menempatkan surau ataupun musola yang boleh digunakan oleh untuk jemaah yang tak dapat nak bergerak ke masjid. Ada sedikit ruang untuk sidai baju kat tingkat 14 dan ini contoh bilik-bilik yang lain yang ada dekat hotel tu lah. Kalau mengikut Tabung Haji, hotel ni antara hotel yang paling dekat lah dengan jarak lebih kurang 700 meter ke pagar Masjidil Haram. Walaupun nampak macam dekat, tapi sebenarnya masa nak ke masjid tu mengambil masa antara 15 hingga 20 minit jugalah. Sekarang kita dah sampai di Hotel Abraj Al-Janadria. Tuan-tuan, puan-puan, khususnya follower TikTok Mutawif Ashraf yang pernah datang ke Mekah menunaikan ibadah haji, cuba komen siapa yang pernah menginap di hotel bangunan utama jemaah haji Malaysia di Mekah, iaitu Hotel Abraj Al-Janadria. Bantu Mutawif Ashraf untuk komen sikit, saya pernah duduk hotel ni. Cuba komen sikit, saya pernah menginap di hotel ni. Dan ini Abraj Al-Janadria. Dan tengok lagi satu sana, iaitu Hotel Qasar Al-Janadria. Dan hotel ini iaitu berdekatan dengan kawasan apa? Kawasan Masjid Jin ataupun Masjid Asy-Syajarah. Dan kalau kita jalan straight, iaitu juga berhampiran dengan perkuburan yang disebut Jannatul Ma'ala. Ustaz Mutawif Ashraf nak menuju ke Masjidil Haram untuk ulang alik solat fardu terutama sekali, ataupun kami nak pergi tawaf dan sebagainya, jauh tak? Terus kita tunjukkan, nampak Menara Jam lah sana. Okay, Menara Jam Zamzam Tower. Dan jemaah haji Malaysia yang menginap di Hotel Abraj Al-Janadria ataupun Qasar Al-Janadria, mereka akan terus menuju ke Masjidil Haram dan akan memasuki daripada arah belakang, iaitu arah kawasan Bukit Marwah. Dan tuan-tuan perempuan, untuk pengetahuan semua, ni zaman tok nenek kita ataupun zaman mak ayah kita lah, terutama sekali tahun 90-an, tahun 2000, dan tak silap sebelum tahun 2005 ataupun 2008, majoriti menjadi port ataupun jemaah haji Malaysia iaitu menetap dan tinggal di Mekah
iaitu di kawasan belah belakang ni. Macam saya sebut tadi, kawasan yang berhampiran dengan Masjid Jin dan juga Masjid Syajarah dan perkuburan Jannatul Ma'ala. Hari ini kita nak tengok perjalanan daripada Hotel Janadria dan kita buat tracking sekali. Kita tengok berapa jarak dia dan tengok timing dia. Berapa minit kita akan sampai ke dataran Masjidil Haram. Jom. Bismillah. Ini jalan yang kita rekomenkan sebab ini jalan yang lebih selamat. Kalau kita tengok nampak tu, jemaah-jemaah pun ada berjalan daripada Hotel Janadria, tapi dia turun dekat G lah. Dekat G lagi senang berbanding turun daripada P ni. Sebab tak payah menuju tangga, kita dengan lift je terus. Kalau G tu keluar dekat depan tu. Benda yang paling best sekali, Maktab Janadria ni, dia punya jarak paling dekat dengan stesen bas. Keluar hotel, terus sampai stesen bas. Nak pergi Tanah Aim, nak pergi keluar ke mana, keluar daripada kawasan haram, bas terus depan mata je. Hai, subhanallah, cantik betul view. Tengok view petang kalau nak pergi waktu maghrib ni. Cantik, subhanallah. Dan laluan yang kita lalu ni, dia memang laluan yang selamat. Sebab laluan ni memang dibina khas untuk jemaah-jemaah yang berada di kawasan Janadria menuju ke Masjidil Haram. Tengok, cantik dia buat. Kalau ikut sini, jarak daripada atas tadi kita jalan nak sampai ke masjid baru 100 meter je. Dekat betul. Tracking untuk hotel mana kita nak ambil, nak pergi. Kalau orang yang duduk luar kawasan sini, semua ada dia punya rekod-rekod dia, semua ada dekat tepi-tepi. Jadi kena naik bas yang betul dan laluan yang betul. Jarak dekat baru 300 meter. Kita dah sampai depan dataran Masjidil Haram, yang mana masuk dalam ni dia biasanya akan ada pemeriksaan sebab dah masuk ke batas dalam Masjidil Haram, iaitu batas dataran Masjidil Haram. Dan kalau kita tengok jarak ni tak sampai 500 meter pun, atau lebih kurang lah 500 meter daripada Maktab Janadria. Cuba tengok yang besar tu, nampak tu Hotel Maktab Janadria. Jemaah tabung haji kita ramai duduk di situ. Gerak tak sampai 500 meter dah sampai dataran masjid. Punya dekat dah lah, dekat. Lepas tu depan-depan dengan stesen bas. Lepas tu malam-malam kadang-kadang kat sini ada aiskrim. Habis umrah makan aiskrim, habis semayang pergi makan aiskrim. Memang sedap. Itulah satu kelebihan kalau jemaah-jemaah dapat duduk di Maktab Janadria. Semoga mendapat haji yang mabrur, insyaAllah. Dalam video ini, kita dapat melihat bahwa hotel yang disediakan untuk jemaah Malaysia bukan sekadar tempat berehat, tetapi juga menjadi satu kemudahan penting demi menjaga kesehatan dan keselesaan mereka sepanjang berada di Tanah Suci. Bilik yang bersih, kemudahan modern, ruang makan yang teratur, serta layanan mesra benar-benar membantu jemaah, terutama warga emas dan keluarga. Selain itu, lokasi hotel yang berhampiran dengan Masjidil Haram memberi kelebihan besar kepada jemaah untuk berulang-alik menunaikan ibadah tanpa terlalu penat. Ini membuktikan bahwa pengurusan yang baik sangat penting dalam memastikan perjalanan haji dan umrah berjalan lancar. Namun begitu, walau sehebat manapun kemudahan yang disediakan, perkara paling utama tetap niat dan keikhlasan dalam beribadah. Jangan jadikan keselesaan dunia sebagai tujuan utama, tetapi gunakan segala kemudahan ini untuk membantu kita lebih fokus mendekatkan diri kepada Allah. Kita juga boleh mengambil contoh daripada disiplin dan pengurusan yang baik ini untuk diterapkan dalam perkhidmatan kepada masyarakat di negara sendiri. Hari ini saya nak bawa anda semua ronda-ronda apa yang ada dalam bangunan Abraj Janadria. Penjaga kat sini. Mesti banyak angkat ni. Assalamualaikum. Assalam. Okay, kita masuk ke ruangan G Abraj Janadria. Okay, ada mesin ATM kat sini kita sediakan. Alhamdulillah ada 3 kali dah cucu. Ada info-info berkenaan haji kat sini, bimbingan. Kita jalan ke depan sikit, ada kedai perfume. Kasturi Matahari. Oh, wangi.
Kedai Cenderahati pun ada kat sini. Jemaah yang nak mencari sejadah untuk bawa pulang ada kat sini. Hajinya tengah bagian harga. Good luck Haji, terbaik. Kedai ni semua halal. Halal Haji? Halal. Bismillah. Kat belakang saya ni adalah kaunter bagasi haji. Barang-barang yang jemaah haji dah beli kat sini boleh terus dibawa pulang ke Malaysia. Di sini kita sediakan juga Gobi. Memang sangat memudahkan lah. Jemaah haji dan ziarah di Kota Mekah ni boleh terus datang ke kaunter yang disediakan. Ada 5 pakej insyaAllah. Ruangan santai untuk jemaah haji di bangunan ini. Banyak cooler disediakan di sini untuk jemaah haji. Yang bestnya airnya free. Haji-haji hajah yang ada masalah di bangunan penginapan boleh terus datang ke pusat perkhidmatan pelanggan bangunan. Sebarang aduan, pertanyaan sana ni hilang, gelang hilang, semua boleh buat kat sini. Gunakan kursi roda ni percuma saja. Ini ruangan yang paling best, Hajj Cafe. Ini bubur nasi, nasi dagang, nasi lemak, berong goreng. Selalu beli kat sini? Hari-hari lah kira. Lepas haji hajah beli di kafe ni, haji hajah boleh makan dekat sini. Ada masalah dengan kad, jangan risau, ada kaunter bank Islam kat sini. Kita tolong aktifkan kat luar negara. Ambil obat di sini ke? Betul Haji, kat sini. Kaunter farmasi ni. Sudut kaunseling ada kat depan tu je haji hajah. Boleh baca dekat sini, nama warna pun boleh. Okay, boleh tunjuk bakat kat sini. Haji dah hajah nak berurusan dengan maktab, boleh datang ke pusat perkhidmatan maktab ni. Ada Ustaz Khairul Aminuddin, Ustazah Ainun, Ustazah Zaimah, Ustaz Abang Azban. Ustaz tengah memberi penjelasan kepada jemaah haji. Kita ke level P. Level P adalah surau untuk jemaah haji kat sini. Selesai dah kita pusing-pusing di Abra Janariah. Okey, sekarang ni dekat mana lagi anda nak saya bawa anda untuk melawat bangunan jemaah haji? Okey, cuba komen sikit. Tinggal di Abraj Al-Taisir dan sekarang kan hari-hari dah sediakan pas untuk pergi Masjidil Haram. Jadi sekarang tak perlu jalan jauh dalam. Tengok apa yang tabung haji sediakan untuk jemaah haji tahun ni. Sen ATM ada di dekat sini, senang dia nak keluar duit. Sebelah ni ada servis laundry dari 6 pagi sampai 12 tengah hari. Timbang tu bilik kaunseling, boleh datang kita bila. Duduk macam untuk merehatkan minda. Okay, sebelah ni pula bilik kaunseling Bank Islam. Jadi urusan tabung haji Bank Islam boleh datang sini. Dengan teksi boleh tanya dekat kaunter. Ingat pelanggan, boleh tanya apa saja soalan dekat tabung haji. Wheelchair ada dekat situ. Sini pun ada dekat tempat shopping. Okay, pejabat maktab ni waktu operasi ni macam ni. Jadi dalam ni kita boleh tanya apa sahaja dekat petugas-petugas tabung haji. Lobby, selesa. Kesimpulannya Abraj Al-Taisir ni sangat-sangat selesa lah untuk kita. Betul ke? Jarak 300 meter tu jauh. Jom insyaAllah kita tunjuk perjalanan daripada Hotel Mira Ajiat ke Masjidil Haram. Bismillah. InsyaAllah. Untuk pengetahuan, ini adalah Hotel Mira Ajiat. Hotel Mira Ajiat ni digunakan oleh jemaah pakej hijrah tabung haji travel. Memandangkan dah nak dekat maghrib, sekarang pukul 5.12. Jadi kita dalam perjalanan nak ke Masjidil Haram insyaAllah. Jarak daripada Hotel Mira Ajiat ke Masjidil Haram adalah 350 meter. Jadi kita tengok berapa minit kita jalan ke masjid ni insyaAllah. Mari sama-sama. Macam tuan-tuan boleh lihat, dekat kawasan Ajiat ni memang kawasan yang famous lah. Kawasan Ajiat ni kebanyakannya jemaah-jemaah daripada Malaysia, Indonesia, Thailand, banyak yang duduk dekat kawasan-kawasan Ajiat ni. Kalau tuan-tuan nak tahu, di sebalik bangunan depan tu, itu adalah Masjidil Haram insyaAllah. Depan ni tuan-tuan tengok, ni dah clock tower dah. Kita baru jalan. Kalau sementara nak berjalan ke masjid, nak beli aiskrim dulu boleh. Nak minum air zam-zam tempat tadi pun boleh. Macam tuan-tuan boleh nampak, depan tu kita dah nampak WC3.
WCTK ni biasa tempat-tempat kita berkumpul depan dataran Masjidil Haram. InsyaAllah nampak? Kita dah nampak. Baik tuan-tuan dan puan-puan, sekarang kita dah tiba di dataran Masjidil Haram. Perjalanan daripada Hotel Mira Ajat ke dataran Masjidil Haram hanyalah 5 minit sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi. Kesimpulannya, kemudahan yang baik mampu membantu jamaah menjalani ibadah dengan lebih tenang, selesa, dan teratur. Tetapi yang paling penting ialah menjaga adab, kesabaran, dan keikhlasan sepanjang berada di tanah suci. Semoga segala usaha pihak yang membantu para jamaah mendapat ganjaran yang besar. Dan semoga kita semua diberikan peluang menjadi tetamu Allah suatu hari nanti. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Faza Update untuk lebih banyak perkongsian menarik dan informasi terkini. Terima kasih karena menonton. Assalamualaikum dan jumpa lagi di video selanjutnya.